semua, Assalamualaikum. Alright, hari ni saya nak tunjukkan semi-D. Okey, sekarang saya ada dekat Kampung Melayu Subang. Okey, untuk rumah kat belakang ni 18 kali 35 kaki. Satu unit jatuh lebih kurang 523 kaki persegi. Dia ada 2 bilik dan juga 1 bilik air. Jom, saya mulakan. Alright. Yang pertama dekat bahagian depan kita ada porch. Untuk porch ni 11 kali 9 kaki. Okey, seterusnya jom kita masuk. Okey, ini adalah bahagian living area. Alright, untuk living 16 kali 9 kaki. Okey, seterusnya bilik yang pertama. Ini adalah bilik yang pertama, 9 kali 10 kaki. Yang kedua pula. Ini adalah bilik yang kedua, 9 kali 10 kaki juga. Okey, yang terakhir adalah bahagian dapur. Okey, untuk dapur 8 kali 9 kaki. Okey, ini adalah tandas. Alright, untuk tandas 4 kali 7 kaki. Okey, jomlah saya review lagi rumah yang kedua. Jom. Seterusnya untuk rumah yang kedua. Yang ni pintu yang pertama, sebelah pintu kedua. Jom. Alright, untuk pintu kedua, bahagian porch 11 kali 9 kaki. Okey, jom kita masuk. Alright. So, ini adalah bahagian ruang tamu 16 kali 9 kaki. Okey, untuk bilik yang pertama, kita ada 9 kali 10 kaki. Seterusnya adalah bilik yang kedua, juga 9 kali 10 kaki. Okey, yang terakhir bahagian dapur. Dekat dapur kita ada 8 kali 9 kaki. Okey, untuk tandas 4 kali 7 kaki. Okey, saya rasa itu sahaja untuk review kita pada kali ini. Okey, kepada anda yang nak bina rumah, boleh cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Jumpa lagi.